Mungkin apa yang aku kurus ni dia pakai lemak-lemak yang aku simpan sebelum ni, yang aku sayang lemak aku. Dia pakai balik jadi tenaga lah. Dia bakar balik betul. Tapi tak tahu sihat tu Allah Allah. Aku still dehydrated lagi. Minum air pun kurang kan. Aku sampai sekarang aku rasa macam aku kurang minum air sebab aku rasa takut juga. Dia macam pada 7 hari kau sakit kan. Kau rasa macam boleh ke air kan? Boleh ke air? Sebab kau dah pernah rasa yang sakit sangat tu, so kau nak jumpa balik tu risau. Sampai ada satu masa kan, memang selalu masa aku akan buat macam ni tau. Aku minum air masuk mulut, betul kan, mulut ada banyak air, minum sikit-sikit, telan sikit-sikit, minum air lagi, telan lagi. Macam tu prosedur dia tau. Penat juga tu. Penat kan kat situ. Aku minum air ke, contoh macam ni kan, aku minum air kan, ni ini seksa lah. Banyak ni dah seksa. Kalau banyak macam ni kan, tak apa dah, nasi lah 2-3 kali boleh minum kan. Aku banyak ni dah seksa lah. Ui, ni sakit. Itu pun bila masuk kan, okay, sikit-sikit jalan, boleh. Macam mana emosi kau waktu 7 hari kurang makan, kurang air? Kurang makan aku rasa okey, kurang air tu yang membuatkan orang kata apa, mesej-mesej kita ke otak ni tak sampai kan, jadi emosi lah, rasa marah lah, tak ada mood lah. Dia lesu, bila cakap aku lesu lah, lesu kan? And then bila kau sakit bagi tonsil ni, dia akan efek kat sakit telinga kau. So ada masa kan kau tiba-tiba dia berdenyut kan, dia denyut tu macam macam tu lah, dia kau kena menahan macam ni lah. Selalu kalau wife aku kata kan, sekejap amat tengah azan ajar kan. Aku macam ni kan, ajar bini aku kan, tak respect tu. Dia cakap sekejap amat tengah azan tak boleh gelak, ajar dia. Kau bayangkan Betul boleh buat kelakar kan. Kadang betul bila aku pakai, dia dah tengok aku selalu kan, kadang balik rumah mak mertua aku je, sekejap amat tengah azan. Kau tergelak gitu lah. Aku macam ni je. Gini lah, aku tak ada gelak macam tu je lah. Aku boleh senyum gitu lah. Tapi sakit lah. Bila dia berdenyut tu kan, kau macam gini lah, sakit kena buat macam gini lah, nak nahan dia punya denyut dia tu. Sebab dia denyut tak selalu, tapi bila kau macam makanan kau terlanggar ke apa kan, denyut je, dia berdenyut. Dia berdenyut. Dia berdenyut tu sakit lah. Tapi emosi marah tu tak, tapi kau rasa macam penat menahan sakit tu. Itu dia. Marah tu tak ada lah marah. Benda dah operate sendiri, sukarela kan, bukan orang paksa kan. Semalam kita orang dah berjumpa dah. Aku ingatkan borak dengan dia okey lah, tapi bila kita spend masa dekat podcast ni, rupanya banyak lagi yang kita boleh explore. InsyaAllah semoga bermanfaat. Dan kita target video ni sesiapa sahaja yang akan go through operate tonsil, tonton video ni, InsyaAllah boleh bagi teruskan, jangan ragu-ragu. Apa lagi tips yang awak boleh share kalau kawan-kawan kita nak operate tonsil? Tips sebelum ke, waktu ke, selepas ke, tak kisah mana-mana. Dia tonsil ni kena azan ke? Dia siut kan. Aku tu lah, aku tak expect cakap gitu. Tiba-tiba ajak abang tengah azan ni kan, bodoh tu. Waktu tu kau tergelak? Tergelak lah, tak expect tu. Tapi tak lah, aku tergelak. Aku cakap itu lah, dapat aku sakit kan. Apa tips dia? Tips sebelum tu kau kena check betul-betul lah sama dia tonsil kau ni every time bengkak atau tak bengkak kan. Selalu kalau bengkak ni janganlah minum air panas, kau minum air sejuk, ais ke apa kan. Kalau tengok dia benda tu mengecut, okey, tak payahlah operate kan. Tapi kalau kau makan minum air sejuk ke, aiskrim ke kan, dia besar agak, dan issue on the tonsil lah. Jadi kau try makan benda yang sejuk lah. Sebab tonsil ni bengkak, kena benda yang sejuk lah bagi dia kecut balik kan. Kalau dia tak kecut, masalah. Lepas tu masa operation tak ada apa, just kau puasa je. And then after operation ada issue sikit on pemakanan. Cara kau nak makan apa, kau kena makan slow food lah. Kau boleh pantang sebab benda tu tengah nak baik. Kalau kau koyak sekali lagi, kau kena repeat balik 7 hari bersama dengan sakit tu balik. Jadi lebih baik kau pantang je. 2 minggu lah pantang kan. Daripada kau bleeding balik, 7 hari lah kau start balik kan. Tapi dia emosi sikit lah. Emosi sebab kau sakit je. Dia tak adalah emosi sebab benda lain. Dia cuma emosi sebab kau ada rasa nak makan, kau boleh rasa makan, kau tak boleh nak telan je. Itu je lah emosi dia. Jadi sekarang makanan kau nampak je banyak, sedap makanan ni kan, makan sikit je lah. Itu dah
Tak boleh dah. Kau tak dapat menikmati. Tak dapat menikmati. Tapi dah boleh masuk mulut. dah boleh masuk mulut. Masuk mulut Dah boleh. boleh rasa. Dah boleh rasa. Rasa je. Tak dapat nikmat dia tu. Kau rasa dah. Ambil bau boleh, rasa boleh. Tapi telan kenyang tu tak boleh. Aku rasa dalam banyak-banyak episod yang aku dah shoot podcast ni, dan episod ni paling macam kau bagi input tu macam Allah janganlah jadi kat aku, jangan jadi kat aku. Tapi Sebab Mat, dia- aku nak tanya kan. Kalau Macam dulu, kalau orang yang kena rasa kan, kalau doktor suruh dia operate tapi dia keras juga datang operate. boleh. Adakah benda tu jadi barah ke lama-lama disimpan? Okey, Dia keep ulang demam-demam tu lah. dia akan keep demam Yang tu pun ulang-ulang. doktor akan beritahu. Akan beritahu betul. Sebab tonsil ni bila dia baik dia akan kecut sikit lah.